Oh, ada lagi yang boleh baru lah. Ini botak tembak kaki kau. Aku minat GS lah. Tak minat GSA ni. Tengok GS. Lagi sedap bawa ni. Tapi yelah, dia garang GSA lah. Ni 128. Tahun 2024. 128,000 Banyak kau benda ni. Ni berapa ke? 8. 188. Dia nampak aksesori dah full lah kan. Dia dah full. Oh, lain lah yang tu. Yang tu nampak garang lah. Color dengan sebab dia ada box. Oh, tak box. Ini bagi box gak? Tak ada. Oh, tak ada box. Zul, bila lagi impian kau ni? Wow, dah padu ni. Hoi. Aku parking dekat tempat kacang ni. Oh, memang cantik lah. Tapi dia suspension auto lah ni bang? Ke manual ni? Ha? FJ. FJ? Oh, FJR. Ada tu FJR. Ini auto ke? ESA? Kan? Yes. Dia ada yang kata yang auto, ada yang manual. Dia ada saya search dia punya full detail. Tak, kelas ni. Dia memang ada kelas. Ha? Memang ada kelas. Tak, dia ada dua kan? Manual dengan ni kan? Yalah, ni dia ada kelas, dia tak ada yang ni. Oh. Kalau macam tu. Kan? Ada cakap itu. Macam di city dia tak ada kelas kan? Dia tu tarik kan? Ha. 130 lebih. Ini pun tak bagi box dia Tak ada box. box mahal. Dua lah. Ha? Dua juga, satu dua kan? 1.3. 4. Oh. Mantap. Sediakan duit. Memang lah. Cantik dah pula tengok GSA ni kan. Yalah, tengok GSA ni depan mata cantik pula. Ya, tapi bila tengok depan, oi, lawa. Tu anti. Oh, di city ini pun sekarang pun dah lebih kurang macam di city juga. Tak payah. Oh, tipe black rupanya ni. Cantik. Ini 80 lebih harga dia. Ada setiap box. Ha? Oh, itu Hali. Hai. Box GV kat atas. Biasa. Memang padu lah. Harga pun padu. Oh, tipe black. Idaman. Tapi lah harga sekarang dah mahal lah sekarang kan. BMW. Patut lah. 150,000 kan. Mantap.